Hai semua dan selamat datang. Okey, kalau anda seorang pendidik, anda mesti faham kan betapa susahnya nak tarik perhatian pelajar zaman sekarang ni dalam dunia yang serba digital. Jadi hari ni kita nak terokai macam mana media boleh jadi kawan baik kita dalam bilik darjah. Sebenarnya, ini bukan lagi satu pilihan, ia satu kemahiran yang wajib ada. Cuba fikirkan sekejap, boleh ke video YouTube tu jadi macam buku teks? Atau meme? Boleh jadi bahan mengajar? Bunyinya macam pelih kan? Tapi inilah persoalan penting yang akan menjadi nadi perbincangan kita hari ini, di mana kita akan lihat macam mana media sebenarnya dah ubah lanskap pendidikan. Baiklah, ini gambaran ringkas perjalanan kita. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu apa itu bilik darjah digital. Lepas tu, kita akan bongkar 4 tindakan kreatif. Ini bahagian yang paling menarik. Kemudian, kita akan timbang baik buruknya, lihat beberapa contoh sebenar dan akhir sekali, apa rumusan paling penting untuk anda bawa balik. Jom kita mulakan. Lupakanlah zaman di mana pengajaran hanya bergantung pada kapur dan papan hitam. Sekarang ni, kita dah berada dalam era yang baru, di mana media bukan lagi sekadar hiasan atau bahan tambahan. Tak, ia dah jadi teras. Ia dah jadi pusat kepada cara kita mengajar dan cara pelajar kita belajar. Poin utamanya mudah je. Pelajar-pelajar kita ni kan, di luar kelas, mereka memang dah hidup dalam dunia digital. Jadi, kenapa tak kita bawa dunia tu masuk ke dalam kelas? Bila kita buat macam tu, kita sebenarnya buka pintu untuk mereka lebih fokus, lebih terlibat. Jadi, persoalannya bukan lagi patut ke tak kita guna media, tapi macam mana kita nak gunakannya dengan cara yang paling berkesan. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling best. Cuba bayangkan, anda ada satu toolkit digital, macam seorang mekanik ada set spana dia. Dalam toolkit pendidik ni ada 4 alatan atau tindakan kreatif utama yang kita boleh buat dengan media. Jom kita bedah siasat satu persatu. Yang pertama dan yang paling asas, kita panggil guna semula. Senang je, anda ambil bahan-bahan hebat yang dah sedia ada kat luar sana macam video pendidikan, sumber pembelajaran terbuka dan terus gunakannya dalam pengajaran anda. Ia cepat, cekap dan sangat berguna, terutamanya bila kita kesuntukan masa. Seterusnya, kita naik satu tingkat lagi dengan ubah suai tujuan. Yang ni dah mula perlukan kreativiti sikit. Maksudnya, kita ambil sesuatu yang asalnya bukan untuk belajar, contohnya platform media sosial, dan kita berikannya tujuan pendidikan yang baru. Ini cara yang hebat untuk ajak pelajar berfikir di luar kotak. Kemudian, kita ada hasilkan semula. Anda tahu kan, dunia ni cepat sangat berubah, maklumat pun sama. Jadi, tindakan ni adalah tentang memastikan bahan pengajaran kita sentiasa segar dan up to date. Contohnya, rakam balik video kuliah yang lama untuk masukkan penemuan baru. Ini penting supaya bahan kita tak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, ini level paling tinggi, cipta. Di sinilah majisnya berlaku. Bila guru dan pelajar sama-sama cipta media mereka sendiri dari kosong, macam buat animasi ataupun ceritaan digital, mereka bukan setakat belajar tentang subjek tu, tapi mereka juga belajar kemahiran komunikasi dan teknikal yang sangat penting. Jadi, kita dah ada 4 alatan yang hebat ni. Tapi, macam mana-mana alat sekalipun, kita kena faham kelebihan dan juga batasannya. Jom kita lihat kedua-dua belah pihak dengan jujur. Dari segi manfaat, memang nampak menarik. Pelajar boleh jadi lebih seronok belajar, lebih kreatif. Tapi, kita kena berpijak di bumi yang nyata juga. Ada cabarannya. Isu macam akses teknologi yang saksama untuk semua pelajar dan memastikan guru-guru dapat sokongan yang cukup, semua ni adalah halangan sebenar yang kita perlu atasi. Okey, kita dah banyak bercakap pasal teori. Tapi, macam mana rupa benda ni semua dalam bilik darjah yang sebenar? Jom kita beralih daripada konsep kepada contoh-contoh praktikal yang menunjukkan betapa berkuasanya integrasi media ni. Salah satu contoh terbaik ialah model bilik darjah terbalik atau flipped classroom. Konsep dia mudah je. Pelajar tonton video atau baca bahan di rumah dulu. Ini membebaskan masa yang sangat berharga dalam kelas untuk perbincangan yang lebih mendalam, kerja projek dan interaksi. Ia betul-betul boleh mengubah dinamik pembelajaran dalam kelas. Jom kita satukan semuanya. Di sini kita boleh nampak dengan jelas macam mana setiap teknik ni berfungsi dalam praktis. Daripada penggunaan sumber pendidikan terbuka untuk guna semula, sampailah ke pemikiran kritis yang dijana oleh cipta, kita nampak setiap alatan ni ada peranan dan kekuatan dia yang tersendiri. Kita dah lalui satu perjalanan yang pantas. Sekarang, mari kita simpulkan semua ini kepada satu mesej utama yang boleh anda bawa bersama. Jadi, mesej utamanya ialah kejayaan dalam hal ni tak datang secara automatik.
Ia perlukan pendekatan yang seimbang dan teliti. Ia bukan sekadar tentang guna teknologi paling canggih, tapi tentang pilih alat yang betul untuk tugasan, sesuaikannya dengan keperluan pelajar dan pastikan semua orang, baik guru maupun pelajar, dah bersedia untuk berjaya. Dan petikan daripada sumber penyelidikan ni merumuskan potensi besar yang ada. Apabila kita lakukannya dengan betul, integrasi media ni bukan sekadar gimmick. Ia adalah satu cara yang sangat berkuasa untuk memperkaya pengalaman pembelajaran untuk semua orang. Dan kita berakhir dengan soalan ini. Kit alatan digital ini guna semula, ubah suai tujuan, hasilkan semula dan cipta. Sekarang semuanya berada di tangan anda. Persoalannya bukan lagi bolehkah media digunakan, tetapi bagaimana anda akan menggunakannya untuk membina pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan lebih menarik. Fikir-fikirkanlah.